Madunya seperti yang sains sobat tengok. Yang sains sobat tengok. Sekejap lagi dia akan turun sarang dan Malaysia minta akan tiris yang ini. Oh, yang cantik. Yang itu biar dulu kita ambil yang ini dulu. Kita tengok caranya tiris. Kita tengok caranya tiris. Terima kasih Joma Malaysia kepada ejen-ejen Joma bersiap sedia. Jangan lengah-lengahkan. Kesian kepada pembeli-pembeli kita. Jangan lengah-lengahkan. Andai kata orang WhatsApp terus beli gambar Joma, boleh ke? Boleh. Beli gambar. Tapi suami izin boleh lah. Kalau suami tak izin, jangan beli. Saya tebal loh. Malaysia boleh buat cabutan bertuah untuk membeli madu. Maaf sekadar cadangan pandangan saya. Boleh. Kak Rusilo. Kerana Kak Rusilo telah memberi pandangan tersebut, maka Malaysia telah memutuskan admin minta tolong WhatsApp dia kerana memberi idea yang bernas. Tak ada peski. Kerana telah memberi idea yang bernas, maka sedekahkan kepada dia madu sahaja. Madu sahaja, admin. Madu yang botol besar ni, admin. Sedekah kepada dia satu. Memandaikan dia idea yang menarik. Memandaikan dia idea yang menarik, maka Malaysia akan. Kita akan beri madu ni, admin. Kepada dia. Kita mandi lupa kali ni. Kita mandi lupa. Boleh. Macam ni. Allah. Jangan cakap. Wow. Allah. Jerit ngesu rasa. Baru tahu. Admin jelas. Allah. Kalau jelas, admin tak jelas. Kalau admin WhatsApp segera dia akan mendapatkan satu madu secara percuma kerana di 300 harga lepas tu kita anggaplah 51 sarang, 300 darab 5 dia akan boleh setes setengah. Lebih kurang 5 pohon, 1 tang setengah. Jadi hingga 60 harga, 70 harga. Cuba saya dapat bayar boleh manjak, tolak boleh manjak, topeng boleh manjak. Atau 300 kilo, 500 kilo. Sehari 300 kilo. Alhamdulillah. Ingat ni satu tua kata macam. Yang Malaysia kata tu betul ataupun tidak? Betul atau Allahu Rabbi. 300 botol tersadar. 30 darat dengan 300, 9,000 botol nak ayatnya kita dalam kehidupan benda yang orang panggil duduk negara daulah khilafah Islamiah boleh nak percaya sebablah negara Ikatan Bola, maksudnya pihak yang tidak sewajarnya membuat nama menipu. Ya, perhabislah.